2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Korang tengok tempat ni. Cantik kan? Aku datang sini pagi-pagi ni sebenarnya nak ambil angin kejap. Tapi tiba-tiba aku fikir satu benda. Kita ni kan hari-hari sibuk fikir macam-macam. Nak cari duit, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bagi anak cukup makan. Tapi mungkin ada satu benda yang kita selalu tak fikir. Macam mana kalau tiba-tiba kita dah tak boleh save duit? Macam mana kalau tiba-tiba kita tak bekerja? Sebab selagi kita sihat, kita rasa benda tu jauh lah kan. Nanti dah fikir, tak dah fikir dah, benda tu tak termasuk dalam fikiran kita. Tapi sebenarnya benda macam ni lah yang kita kena fikir masa kita masih okey. Bukan sebab nak fikir benda buruk, bukan nak jadi negatif. Tapi sebab kita sayang orang yang bergantung pada kita. Jadi sementara tengah duduk tengok tasik ni, aku nak korang fikir satu soalan je. Kalau esok aku tak boleh kerja, keluarga aku boleh survive tak? Kalau korang punya jawapan tak tahu, mungkin dah sampai masa untuk fikir sikit-sikit. Mungkin benda yang selama ni korang tak pernah terfikir, korang dah mula fikirkan.